Apa yang anda dapat lihat ya daripada video tadi? Saya dapat lihat dua perkara ya. Pertama, kan ada orang ini kan dia tak pakai topi keledar. Dan Anthony Lock pun alahkan JBJ lah untuk saman dia sebab tak pakai topi keledar ini. Dan lupa-lupa ni yang tak pakai topi keledar itu adalah Sheikh Omar Ali ya, yang juga merupakan naib pengerusi DAP Johor. Kedua, cuba tengok video ini. Yang ni mungkin Anthony Lock terkilap ya. Dia tak nampak ke yang YB Selina itu dia tak pakai ya tali pinggang keledar. Dan kalau tak pakai tali pinggang keledar ini boleh dikenakan denda tau ya, sebanyak RM300. Dan saya nak cerita sikit lah tentang Sheikh Omar Ali ini. Kan dulu masa bulan Jun dia buat fitnah kononnya SPR ini tak sedia untuk buat PRN Johor. Lepas tu SPR pula yang tampil ke depan dia nafikan berita palsu itu. Jadi saya tidak nampak lah ya di mananya integriti DAP ini.